Ai dah kenyang dah. Oh, bagusnya perempuan macam ni. Memang tepat pilihan aku. Kalau macam ni lah perempuan, jimat dia aku. Lepas ni kita nak ke mana? Lepas ni, kita pergi rumah awak lah. Saya terus masuk Peminang, ya. Jangan fikir bukan-bukan tak. Sayang, dah 6 bulan kita kahwin. 6 bulan tu jugalah kita tak makan dekat luar. Tapi hari ni, saya bawa awak makan nasi lemak ni. Untuk mengingati saat-saat perkenalan kita dulu. Jadi, sayang, jemputlah matilah nak. Ya Allah. Aku keluar dengan siapa ni? Ni aku keluar dengan bini aku ke? Aku keluar dengan Alung pinjaman wang belesen tu. Lama-lama. Nasi aku. Hai, dulu sebutir nasi pun kau belah dua. Ini sekarang saya kata sebutir. Sebungkus nasi aku kau ambil ya. Kau tahu tak? Sebutir nasi tu ibarat setitik peluh petani. Alah. Tolong, petani, tolong. Dia ambil nasi aku. Hai! Nasi aku, telur aku pun kau ambil. Alah, telur aku. Telur aku jangan kau buat. Kau pegang-pegang pula. Jangan kau gigit-gigit. Telur aku. Aku nak telur aku balik. Alah.